Okay, apa yang kita nampak ialah untuk buat e-book, okay, untuk guru lah especially. And then dalam sistem tu kita boleh buat DSR, calculator, bajet rumah, checklist loan, mini course dari menyewa ke rumah sendiri. Yang ni pun boleh juga RM 97 ke RM297 membership community rumah pertama 19 ke RM19 ke RM49 sebulan. Community rumah pertama yang ni jenis membership. Service consultancy RM99 ke RM299. Lead matching, buyer developer, bank commission. Cadangan nama brand premium, pilihan terbaik guru rumah. Mudah faham, mudah ingat, terus nampak niche. 5 bintang. Alternatif, rumah guru, rumah pertama, cikgu rumah, akademi rumah, rumah milik. Okey, cadangan domain, pilihan gururumah.com, rumahguru.com, rumahpertama.com, cikgurumah.com, akademirumah.com. Jika available gururumah.com. Positioning brand, platform pendidikan dan panduan rumah pertama khusus untuk guru dan penjawat awam Malaysia. Atau bantu rakyat Malaysia memiliki rumah pertama dengan lebih mudah, selamat dan yakin. Visi brand menjadi platform rujukan utama rumah pertama di Malaysia. Misi brand bantu 100,000 rakyat Malaysia memahami dan memiliki rumah pertama melalui pendidikan digital dan bimbingan praktikal. 10 idea website sebagai aset digital. Model website gururumah.com. Bahagian satu, artikel SEO, cara beli rumah gaji 3,000, LPPSA untuk guru, DSR maksimum 2026, rumah pertama Sabah. Target 100 ke 300 artikel. Bahagian dua, kalkulator, video, kursus, konsultasi, marketplace, potensi jangka panjang sebagi 9/10. Kenapa? Kerana ia memenuhi syarat berdasarkan pengalaman sebenar, berdasarkan minat sebenar, boleh dijalankan secara slow living, tidak perlu keluar tunjuk rumah setiap hari, boleh dijadikan contact asset, boleh guna AI, boleh automasi, boleh diwariskan. Kenapa permintaan tinggi? Sebab masalah ini tidak pernah hilang. Setiap tahun, guru baru dilantik, penjawat awam baru masuk kerja, pasangan baru berkahwin, orang mahu rumah pertama. Tapi mereka masih bertanya soalan yang sama. Layak ke saya beli rumah, gaji 3,000 boleh beli rumah ke PSA macam mana? Sikris saya okey rumah baru atau ni deposit cukup? Masalah ni berulang setiap tahun, setiap hari. Kesimpulan saya nampak Tuan Rafizan dari sudut aset digital 10 tahun akan datang, saya tidak nampak beliau sebagai ejen hartanah. Saya nampak beliau sebagai pendidik hartanah Malaysia. Ada nampak macam tu ke arah tu Tuan Rafizan? Yang menggunakan pengalaman 16 tahun Okay, sebagai okay. guru dan 10 tahun dalam hartanah untuk membantu rakyat Malaysia memiliki rumah pertama. Itu positioning yang lebih unik, lebih kuat, lebih dipercayai dan lebih sesuai dengan matlamat slow living, pendapatan tambahan berulang yang Tuan mahukan. So, yang ni antara yang kita dapat output lah, Tuan Hafizan. Okay. Okay, okay. Okay. So yang tu saja saya nak kongsi dengan Tuan lah. Okay, sebelum kita nak start kelas branding kita. So tak apa, kita dah nampak sikit kan. Okay. Alright. So, okay. So yang tu kita dah dapat sikit information daripada Tuan Hafizan. Thank you so much. Okay. Okay. So dengan tu, boleh Tuan, Yeah. saya nak share dengan Tuan sikit apa saya punya findings daripada hasil research, daripada maklumat Tuan Hafizan. Saya ada apa nak share sikit lah apa penemuan saya kan. Okay, okay. InsyaAllah saya akan share dalam kelas dalam kelas kita hari ni dan topik branding dan positioning Tuan Hafizan. Okay, okay. Boleh? Jadi kita mulakan kelas kita, kelas topik branding kita. Okey, tapi sebelum kita mulakan kelas kita, seperti biasalah kita mulakan dengan bacaan doa Al-Fatihah lah. Kita doa semoga kelas kita ini diberkati Allah Ta'ala dan juga insya-Allah memakbulkan doa Tuan Rafizan dalam impian bisnes Tuan Rafizan insya-Allah. Okey. Okey, kita mulakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على رحمتك وانصرنا على ما أنزل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا Muhammad على سيدنا Muhammad. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. So, sebelum kita start, sebelum tu saya nak tengok dulu, kita tengok dulu hasil apa daripada Tuan Rafizan lah, untuk soalan kaji selidik sebelum kelas berkenaan
berkenaan topik branding kita malam ni. Okey. Jadi kita tengok respon Tuan Rafizan, okey, untuk berkenaan apa itu branding. Adakah anda tahu apa itu branding? Okey, so jawab Tuan Rafizan, orang kenal kita sebagai apa? Tepatlah Tuan Rafizan. Hmm. Jadi branding tu ialah untuk membuatkan orang kenal kita sebagai apa. Jawapan Tuan Rafizan ni very sharp lah saya nampak. Anda pernah buat branding untuk bisnes anda sebelum ni? Pernah. Saya guna nama Rafizan Hartanah. So very good. Okay, Tuan Rafizan pernah guna dah. Alhamdulillah. Rafizan Hartanah. So memang Tuan punya direction memang ke arah Hartanah dia memang lama lah. Kenapa Ya, ya, ya. kenapa branding dan positioning penting? Bila orang sebut brand kita, orang tahu apa produk kita. Okey, betul. Maknanya saya boleh simpulkan Tuan Rafizan memang overall Tuan Rafizan memang dah agak dah jelas berkenaan branding itulah. Jadi insya-Allah malam ni saya akan kongsikan sharing ilmu dan juga info dengan Tuan Rafizan untuk nak bagi Tuan Rafizan lebih lebih jelas lagi dengan saya sama-sama untuk direction untuk nak bangunkan aset digital Tuan Rafizan dalam kelas Tukar Website Academy kita insya-Allah. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan kelas kita malam ini. Okey. Okey. Sekejap Okey. Alright. Okey, kita mulakan kelas kita malam ini untuk topik branding. Okay. Alright. So, Alhamdulillah hari ini dah masuk minggu pertama. Okay. Untuk kelas kita yang kedua dalam topik positioning untuk bina aset digital untuk Tuan Rafizan. Okay. InsyaAllah macam mana kita nak buat daripada Tuan Rafizan, daripada seorang guru sekolah rendah dan juga real estate negotiator ataupun rent menjadi trusted property advisor Sabah. InsyaAllah dalam kelas ni saya akan cuba bagi input kepada Tuan Rafizan untuk insight untuk bisnes Tuan Rafizan. Okey, jadi sebelum kita nak go through lagi, okey, kita nak tengok dulu, kita nak remind balik apakah framework kita ni supaya kita akan fokus apakah kita punya apakah kita punya step by step, apakah step by step kita ke arah nak bina aset digital kita ini. Okey. Sebelum itu sekejap Alright. Okey. Okay. Alright. Okay. So, seperti mana yang kita dah study sebelum ni, perjalanan kelas kita minggu pertama market research. Jadi, daripada kelas market research, kita dah sentuh yang mana Cik Rafizan clear, market research ni dia penting untuk nak membuatkan kita tahu kita punya positioning. Siapa customer kita. Bila kita buat marketing tu dengan siapa kita bercakap. Jadi bila kita punya marketing message kita tu jelas, audience yang kita bercakap tu dia akan engage dan dia akan lebih ingat dengan brand kita. Jadi first market research kita dah buat semalam, and then daripada situ kita come out dengan domain. Bila kita dah dapat domain, kita akan buat list. Kita list domain. Tuan Rafizan ada tak apa-apa any suggestion domain yang Tuan Rafizan mungkin sambil-sambil cari ke ada tak Tuan Rafizan? Apa Sabah Home? Sabah Home, very good. Okay, Sabah Home ada. Okay, nanti kita akan try juga. Okay, bagi Tuan Rafizan. Tuan Rafizan ada try juga Sabah Home. Okay, good job. Okay, Sabah Home maknanya SABAHOME terus Sabah Ya, ya, Home betul. Sabah Home. Rumah Sabah. nanti kita akan try tengok sama ada available ke macam mana. Okey, bila kita dah dapat domain kita and then next kita nak kena tengok pula macam mana kita nak brandkan brand Tuan Rafizan ni daripada from zero ni sampai insya-Allah dia jadi satu brand yang orang kenal. Okey. Kita akan guna AI untuk next kelas kita iaitu insya-Allah untuk kelas esok. Kelas esok kita akan belajar macam mana guna AI tools untuk kita nak buat content dan media, and then kita akan belajar juga macam mana nak automate kita punya bisnes kita, and then kelas terusnya kita akan belajar tentang website teori, and then kita akan develop website Tuan Rafizan. Lepas website dah siap, baru kita akan buat marketing untuk secara organik dan juga secara ads. Okay. Tapi saya maklum maknanya Tuan Rafizan dah biasa dengan FB Ads kan? Ya, ya, betul. Okay, Tuan Rafizan dah biasa dah. Jadi Saya tak guna apalah, saya akan share. FBS, leads dengan, saya guna 3 engagement, leads dengan traffic.
engagement, leads, dan juga traffic. Oh, Tuan Rafizan, Ya. ada run tiga-tiga ni. Berapa Tuan Rafizan run sehari, Tuan Rafizan? Paling paling tinggi RM30 lah. 30 per day. Okey, masih run sampai sekarang ke everyday ya? Ah, Sekarang saya stop dah. Bulan lepas saya stop semua. Oh, bulan lepas tak semua. Ah, Okey, tak apa. InsyaAllah lepas ni kita akan start balik lah, Tuan Rafizan, untuk kita nak build brand balik kan. Okey. iya ya. Alright. So, kita tengok balik macam mana kita punya flow. Okey, so maknanya Tuan Rafizan sebelum ni Tuan Rafizan dah pernah start. So sekali ni kita nak mula balik, kita nak mula secara strategi. Maknanya kita bermula Gitu. daripada research, and then kita domain and branding. Lepas tu kita akan sediakan kita punya senjata peluru untuk kita nak berperang ni menggunakan AI. Lepas tu kita akan start develop website kita, and then kita akan run marketing, and then insyaAllah kita akan start closing. Okay, and then kita akan research dan start balik macam itulah, kita akan improvise. Okay, recap kelas semalam untuk market Ah, research dan dengan AI. Okay, jadi semalam kita belajar kena pasti masalah market, kena pasti niche, kena pasti domain premium. Hari ini kita akan belajar tentang branding, tentang positioning dan tentang website direction. Okay, so keputusan paling penting malam ini kita mesti tentukan nama brand kita. Nama brand kita apa, nama brand yang kita nak guna? Adakah kita akan guna Saberhome, atau apa lagi nama brand yang kita akan pilih? Kita akan brainstorm malam ni lah. Okay. So lepas tu kita akan clear kita punya positioning kita ni, market kita ni, sebab ejen hartanah, ejen rumah ni banyak. Jadi kita betul nak betul. tengok banyak kan, television kan. Jadi macam mana Saya kita apa? nak ya, macam mana? Saya rasa saya kalah dengan yang sekarang ramai yang muda-muda yang lagi hebat lah ya, orang-orang muda Eh, sekarang. Oh, insyaAllah Tuan Rafizan. Tuan Rafizan. Tapi Tuan Ah, Rafizan kena ingat, Tuan Rafizan punya kekuatan ialah pengalaman. Tuan Rafizan ada pengalaman yang lebih lama. Dan juga Tuan Rafizan dah biasa dah. Berbanding dengan hal yang baru ni, Tuan Rafizan ada kekuatan kat situ. Dan juga Tuan ah, Rafizan sendiri adalah guru lah. Jadi kita akan tengok. Sebab tu saya tanya macam soalan ikigai apa sebagainya tadi tu. Sebab kita nak kita nak strategi, kita nak buat game plan kita ni macam mana ni untuk Tuan Rafizan, sebab kita nampak ejen hartanah ramai. So macam mana kita nak menang dalam market yang betul. ramai ni? So kita kena ada strategi. Okay, insyaAllah. Okay, so InsyaAllah malam ni kita akan decide apakah nama brand kita, and then apakah positioning untuk Tuan Rafizan, and then apakah tagline yang sesuai, and then apa warna branding yang sesuai, and then kita akan decide kita punya website direction kita lah, macam mana kita tengok semalam macam daripada rakan-rakan kita, daripada Mak Tom Villa dan sebagainya kan. Walaupun dia homestay, tapi kita tahu dia homestay yang ada position. So Tuan Rafizan punya positioning tu di mana? Dekat mana market gap yang Tuan Rafizan akan fill in the gap tu kan? Okay. So kita akan sama-sama fikirkan lah. Okay. So ini antara hasil daripada yang Tuan Rafizan kongsikan semalam. Macam mana Tuan Rafizan dah buat market Betul. research kan? So Tuan Rafizan bagi output yang macam ni. Kekecewaan untuk market Tuan Rafizan ni, harga rumah nampak mampu milik, tetapi kos sebenar menjadi tinggi selepas kira Ya, deposit, legal fee, valuation fee dan kos pindah. Keinginan mahu tahu jumlah kos sebenar sebelum membuat keputusan membeli. Impian membeli rumah landed pertama tanpa rasa terbeban secara kewangan, takut tidak mampu membayar ansuran bulanan selepas beli rumah. Dan lain-lain lagi lah. Semua ni yang dia orang list ni sangat spesifik lah saya nampak. Bukan sekadar ejen hartanah, tapi ejen yang menyelesaikan masalah, spesifik audience yang dengan masalah dan ada keinginan yang kita nampak di sini. Okay. So Tuan Rafizan very clear lah dengan positioning Tuan Rafizan. Jadi daripada semalam kita punya kelas, jadi kita dah buat latihan macam mana kita nak plan apakah nama domain yang sesuai untuk kita nak bina aset digital Tuan Rafizan ni. Okay, so kita list ya, 10 ya. ke 20 domain yang memenuhi syarat berikut, seperti 4 ke 12 huruf. Lebih pendek, lebih baik. Senang ingat, senang taip, mudah sebut, 2 ke 4 suku kata, .com available dan social media available. Jadi dekat sini, okay.
saya cuba, okey, saya buat satu yang baru dekat sini sebab Tuan Rafiza dah jumpa kan. So kita masukkan ke dalam option kita lah. Ya. Okey, sebab dalam option kita yang pertama ni ialah, okey, sini kita masukkan, okey, sabahhome.com. Ya, sama. Sabahhome.com. Itulah saya nampak Ah, cantik juga nama ni ya, sebab dia dah memang Sabah, memang untuk market orang Sabah, dia tengok sendiri pun dia dah memang dia tahu memang dia rumah dah ya. apa? Dia tahu itu rumah di Sabah kan. Sabah. Okey, Ah, maknanya dia punya market tu kenal lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. 8 huruf. 8 huruf, senang ingat, senang taip, mudah sebut. Sabahhome. Sabahhome.com. Mudah sebut. Tiga suku Sabah. kata. Ya, betul. .com. Tiga suku kata. Okey. Sabahhome. Tiga suku kata kan. And then .com available, social media available. Okey, kita pun kena check dulu. Okey, kita try check tengok Ya. kat sini. Okey, sekejap kita try tengok. Good idea juga. Macam mana Tuan Rafizan boleh jumpa ni? Tuan Rafizan cari macam mana nama domain Mula cantik tadi Tuan Rafizan? saya apa tu pikir-pikirlah dapat mula-mula saya cari Sabah Land, Sabah Realty panjang kan rasa saya jumpa Sabah Home lah. Senang sikit. Ah, dia macam dia sambung terus tu kan. Menarik lah, good idea lah. Ah, Thailand. Bagus juga. Okay, so kita tengok. Kita try check. Harap-harap ada. Okay. So kita mulakan. Okay, saya refresh dulu. Saya pun nak tengok juga Hartanah Tuyu lah apalah. Cuma nak tengok lah apa yang available. Tapi tak kan. Tapi tak available kan. Okay, kita tengok sekejap. mm. Okay. Okay, kejap. Okay, kita saya dah tengok. Ah, sudah. Okay, so okay, ni Sabahhome. Okay, saya hilap sikit. Alamak dia tu ni. Sabahhome. 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 Okay. Alamak, Zafizan. Unavailable pula. Saya nak check lah sebelum ni. Kalau ni Sabah belum Sabah Home. S A Sabah Hom. Okay, Dua Sabahhome. dua H. Okay, Sabahhome. Yang ni masih ada. Okay, so tak apalah. Kita ambil yang ni satu. Okay, ini Ah, satu. Ada lagi tak cadangan? ah, Sabah Home. Oh, rumah Sabah. Okey, Sabahhome. Lepas tu rumah Sabah Okey, sekejap kita try. Sabahhome. Sekejap Ah, Okey. Okey. Sekejap. Sekejap. Okey. Rumah Sabah. Rumah Sabah ni pun simple juga. Oh, lama pun tak available juga. Tak available juga, Tuan Rizan. rasanya Sabah Home lah. Sabahhome lah kan. Okey. Mm. Sabahhome. Okey. So Ah, sabahhome.com insya-Allah ada lah. Okey, ya, yang ni kita ambil Sabah satu. Home. Sabahhome kan. Macam tu kan. Okey. Tapi kita tengok balik. Okey, Sabahhome. Okay. Ah, Sabahhome.com ni available. Okey, kita tengok dia 2, 4, 6, 8, 9. Okey, dia masih lagi dalam range yang kita kata tag apa? Domain yang masih lagi kategori premium lah. Boleh kata premium lagi lah. Okey, cumanya dia Sabah Home ni dia ah, simple juga. Cumanya daripada segi branding tu insyaAllah kita boleh usahakan lah. So Sabah Home ni kita masukkan ke dalam kita punya checklist satu dulu. Okay, kita masuk dalam checklist satu dulu. Okey, lagi satu. okay. Of course lah yang macam kita tengok lagi satu Tuan Rafizan punya nama. Tuanrafizan.com. Okey, yang ni yang option yang Betul. kedua. Nah, ini option yang kedua. Okey, kejap Ah, Okey. So yang ni available juga. Okey, lepas tu sekejap Sekejap. Okay, saya share dekat ah, Tuan Rafizan. Okey, so sini sabahhome.com. Lepas tu lagi tu rafizan.com. Okey.
Lagi satu yang saya nak tunjuk kat tuan kan. Cadangan dia ialah, okey, kita dah ada Sabah Home. Okey, so kita tengok ni. Okey, Sabah Home. So sini dia jadi double H sabahhome.com. Okey, so Double dia ada H ya. 9. Ya. Okey, 9 huruf perkataan, 9 huruf. Okey, senang sebut, senang taik dan lain-lain lah. Okey, so yang ni pilihan satu. Lepas tu ini lagi satu ialah pilihan dua. Lagi satu yang tadi rafizan.com, sabahhome.com. Ini lagi satu yang saya jumpa Okey. ni Guru Rumah. Guru Rumah Guru ni rumah. yang ni sajalah macam saya macam testing lah. Sebab kita macam untuk kita Ah, target untuk guru yang mencari rumah. Guru yang mencari mana kita untuk target market untuk guru-guru lah. Maknanya kita akan buat konten kita ah, ataupun ebook kita ni ke arah guru-guru yang mencari rumah. So dia dalam target market guru lah. So positioning di guru lah. So yang ni salah satu lagi option. Yang ni untuk Tuan Rafizan pertimbangkan lah. Kita tengok balik ada tak? Kita tengok sini Okey, kita tengok lagi satu ialah guru rumah. Guru rumah sebab apa? Macam saya tengok macam iProperties, properties guru kan. Macam iProperties, ah, properties ya. guru. So saya tengok macam saya tengok kompetitor lah. So ya saya study daripada kompetitor apa semua kan. Dia macam tu lah. So saya macam dapat idea lah. So salah Betul. satu idea ialah guru rumah. Memang dia nak perkataan tu macam kita tak sure lagi macam mana tapi dia unik lah. Dan dia unik, dia sambungan Mhm. guru dan rumah. So dia jadi macam satu brand lah sebab dia perkataan yang tak ada lagi perkataan guru rumah tu kan. So orang kata guru rumah ni apa? Ah, Guru rumah lah maknanya untuk rumah untuk guru contohnya. Suggestion lah Taravizan kan. Okay. Okey juga ni. So okey juga kan? Okey, so tak apa. Ah, So saya share dulu dekat grup kita. Okey, dekat grup kita kan. So nanti insya-Allah Tuan Rafizan cuba tengok balik antara pilihan domain yang available ni. Okey, okey, domain available. Lepas tu okey. Lepas tu nanti kita akan decide yang mana yang paling kena dengan jiwa uh, uh, Tuan Rafizan nanti. Okay, nanti Tuan Rafizan tengoklah. Okay, so yang tu pilihan lah. Okay, so okey. kita dah pilih domain. Okay, so next, bila kita dah pilih kita punya domain, itulah kita kena cuba type jugalah. Kita macam kita pergi ke atas ni, kan? Kita cuba delete lah, ni sebab banyak sangat kan. Hartanah Guru. Okay, sekejap Kita delete sekejap. Okey. Ini Lep- panjang-panjang sih. Okey, kita try tengok gurumah.com. So apa yang boleh macam Tuan Rafizan cuba tanya dekat ahli keluarga, dekat wife ke, dekat adik-beradik ke, dekat kawan-kawan ke, tanya depa dulu. Kita kena tanya feedback pada customer pada kawan-kawan kita dulu. Aku ada satu nama ni, aku nak pilih untuk domain ni. Rasanya yang mana yang best yang kau rasa macam lagi senang nak sebut, lagi senang nak ingat. Saya ada satu sabahhome.com. Lepas tu cuba suruh dia orang type Sabah Home, suruh dia orang type dekat phone. Bila dia orang type tu betul tak? Ada silap, ada error ejaan tak? Natural lah macam dia orang type. Bila kita kata macam Shopee, Shopee orang akan type Shopee tu dia dah dapat SHOPEE. Kalau orang type macam uh, apa brand-brand apa-apa dia orang boleh type. Tapi kalau macam sabahhome.com, rafizan.com and then gurumah.com. So suruh dia orang try and then tanya feedback dia orang baru kita decide yang macam mana yang sesuai. Macam tu. Okey. Kalau boleh tanya kawan-kawan guru lah. Kawan-kawan Tuan Rafizan yang cikgu-cikgu kan. Mereka mungkin akan Hmm. lagi lagi apa boleh bagi feedback yang lebih natural lah. Cadangan dia tu. Okey, so bila kita dah ada tu kita try type lah macam ni. Kita type kat sini. Gurumah.com.
Senang tak nak type? Kita try type dekat sini tengok. Guru Mah. Ada tak dekat dekat social media atau apa ni, ada social media yang dah guna tak Guru Mah? Sebab kita nak be unique tau dekat dekat online ni. Dekat online kita kena unik. Kalau kita guna nama yang ada orang lain dah guna, so susah orang nak jumpa kita lah. Tapi kalau kita guna nama yang betul-betul pelik, mungkin dia boleh masuk dalam list kat depan ni, Guru Mah kat depan ni. Contohnya Guru Rumah ataupun Sabah Home. Kalau kita type Sabah Home kat sini, kita try juga. Okey, Sabah Home. Okey, kita try Sabah Home. Okey, dia keluar homestay. Sabah Homestay, Sabah Home. Try type Sabah Home macam ni. Dia keluar sabah.gov, rumah dijual di Sabah, Sabah-Home. So pun boleh juga, dia masih social media available lah. Ni Sabah Home ni dia macam Facebook untuk grup Sabah ni. Okay, kita tengok juga dia punya grup Sabah Home ni apa benda kan. Dia apa grup grup rumah ke ataupun macam mana. Okay, sekejap. Okay. Kita tengok apakah untuk Facebook ni. Okay. Okay. So macam tu lah. Kita tengok, oh Sabah Home ni ialah digital creator. Dah ada orang create dah. Live in KK juga. Keninga projek perumahan baru. Oh dia memang buat rumah Sabah lah. Tapi Oh, jual lima rumah. lima lima ribu Hmm. tujuh ratus follower. Tapi tak kisahlah sebab domain tu yang sebenarnya pemilik, siapa yang guna. Kalau kata apa Tuan Rafizan guna sabahhome.com, dia buat marketing Sabah Home, maknanya boleh jadi macam dia buat marketing untuk Tuan Ravizan pula. Jadi boleh jadi macam tu kan, sebab apa dia tak ada domain, dia tak beli domain sabahhome.com. Oh, ya So betul juga. yang itulah. Sebab tu penting bila kita set up satu brand ataupun satu bisnes, kita kena beli domain. Kalau kita tak beli domain, siapa yang beli domain memang tak boleh buat apa. Domain tu nanti register dekat nama siapa yang beli. Tapi tak apalah, itu sekadar cadangan lah. Cadangan Hmm. untuk Tuan Rafizal, kita discuss kan. Okay. So boleh plan sama ada Hmm. sabahhome.com, rafizal.com, sabahhome.com, ataupun gurumah.com. Yang ni macam pelik sikit. Okay. So kita nak faham dululah. And then apa itu branding? Okay, apa itu branding? Branding ni dia bukan sekadar logo. Okay, brand bukan sekadar logo, dia bukan sekadar warna, dia bukan sekadar design. Dia macam jawapan yang Tuan Rafizan jawab tadi tu. Tadi Tuan Rafizan jawab macam mana apa yang Tuan Rafizan jawab tadi apa tu? Jap Orang saya kenal. tengok. Orang kenal kita. Orang kenal kita Hmm. kan. Okey. So sama juga persepsi pelanggan terhadap bisnes kita. Apabila orang dengar nama brand sabahhome.com ataupun rafizan.com ataupun gurumah.com, mereka terus faham apa bisnes itu. Macam kalau kita sebut iProperties, kita dah tahu dia platform yang list rumah jenis macam mana atau apa. Kalau Properties Guru, apa beza dia? So dia persepsi pelanggan kepada bisnes kita tu. Jadi dia daripada situ kita kena plan juga apakah warna yang kita pilih, apa yang kita punya objektif marketing kita. Okey, jadi soalan paling penting bila orang dengar rafizan.com ataupun gurumah.com ataupun sabahhome.com, apa yang mereka patut terus fikir? Adakah mereka akan terus fikir guru? Adakah mereka akan terus fikir ejen hartanah? Adakah mereka akan fikir property advisor Sabah? Ataupun mereka akan fikir tentang personal brand? Apa yang mereka harus fikir terus, Tuan Rizan? Agak-agak Tuan rasa yang mana satu? Yang Tuan rasa senang untuk market Tuan lah, daripada customer Tuan kan? Kebanyakannya masalah yang Tuan selesaikan tu macam mana? Sekarang ni Ah, saya lebih kepada agent agent hartanah, tapi saya eh, lebih suka yang single property advisor. property, property, Advisor. property advisor. Uh-uh. Okey, okey, Sebab agent okey. hartanah ni orang nampak kerja dia menjual rumah aja. Cari orang Oh, cari orang jual rumah itu yang orang nampak begitu kan agent hartanah.
Oh, bagus lah Tuan Rafizan. Maknanya tu yang membezakan Tuan Rafizan dengan orang baru tu Tuan Rafizan. Bila Tuan Rafizan dah lama, saya nampak Tuan Rafizan punya approach sebagai sebagai hartanah punya advisor ni, betul. Mana kita advise, kita consult, kita guide orang. Maknanya Hmm. Tuan Rafizan betul. Tengok jawapan dia apa? Jawapan dia ialah property advisor Sabah. Power Tuan Rafizan. Nampak? Maknanya Tuan Rafizan memang cakap. Maknanya Tuan Rafizan memang jelas Tuan Rafizan punya function. Okay. So, kita dah clear. Masalah real estate negotiator, rent hari ini, ramai rent, jual rumah. Betul tak Tuan Rafizan? Betul. Post listing, bergantung pada Facebook, bergantung Betul. property guru, bergantung iProperty. Tak ada brand Ah, sendiri. ya. So inilah masalah dia. Jadi bila kita nampak masalah ni, jika platform semua hilang, bisnes semua hilang. Hmm. Jadi itu yang sebabnya penting untuk kita bina aset digital kita dengan website, dengan domain yang betul tu. Apakah nama yang kita nak pilih tu, itu yang akan bawa kita untuk jangka masa panjang nanti. Okey. Jadi kenapa Tuan Rafizan berbeza? Ramai rent jual rumah. Tapi Tuan Rafizan ataupun gurumah.com adalah guru, adalah educator, adalah property advisor. 10 tahun pengalaman, faham cara mengajar. So inilah strength Tuan Rafizan. So maknanya saya sediakan slide ni sebelum saya jumpa Tuan Rafizan hari ni. Tapi Hmm. jawapan Tuan Rafizan semua dah betul dah daripada apa yang Tuan Rafizan bagi tahu tu. Jadi Ah, ini yang membina trust. Jadi ini yang membina trust. Okey, positioning kita, siapa target market kita, siapa target market kita. Pilihan A, semua orang, B, pembeli rumah, C, guru, D, penjawat awam, E, guru dan penjawat awam. So yang mana Tuan Rafizan akan pilih? E lah, guru dan pejabat awam. E, guru dan penjawat awam. Okey. So jawapan dia betul lah. Okey, walaupun tak ada tapi jawapan dia betul lah. So mana Tuan Rafizan spesifik, mana Tuan Rafizan punya dekat kita kata blue ocean strategi kita. Kalau sekarang ni Hmm. red ocean semua orang attack semua orang. Siapa saja yang ada yang nak beli rumah, oh semua orang dia orang akan tanya. Tapi kalau Tuan Rafizan spesifik dekat guru atau penjawat awam ni, dia lebih niche, lebih targeted. Okay. So, apa itu brand? Jadi macam kita kata brand tu bukan sekadar logo, warna atau design, dia adalah persepsi pelanggan. Jadi, positioning kita jangan jadi ejen hartanah Sabah. Kita jadi guru hartanah Sabah ataupun property advisor Sabah, cikgu hartanah Sabah. Jadi untuk branding dan positioning dia ada 7 komponen. Macam mana kita nak bagi bila orang dengar nama brand kita, bila orang dengar nama brand Tuan Rafizan je, orang akan terus fikir apakah brand Tuan Rafizan ni. Okay, dia ada 7 komponen ni lah yang mempengaruhi brand kita tu. First, brand story. Contohnya, macam Tuan Rafizan adalah seorang guru yang dah buat dalam uh, uh, properties lebih daripada 10 tahun. So, Tuan Rafizan sendiri adalah seorang guru. Jadi, Hmm. Tuan Rafizan sendiri dah faham berkenaan niche guru yang perlukan rumah ni. Jadi, bila kita nak bina brand, kita punya brand look and feel, brand voice, brand present, brand promise, brand equity dan brand engagement ni, dia mestilah kena dengan kita punya target market kita lah. Kalau kata Tuan Rafizan target untuk guru punya niche, so cara sangat sesuai dah untuk Tuan Rafizan sebab Tuan Rafizan sendiri adalah guru. Hmm. Jadi bila kita nak pilih brand look and feel kita, Tuan Rafizan sendiri kena pilih, bukan saya. Bukan saya sebab saya mungkin bukan saya lah tapi saya lecturer, saya pun guru juga. Tapi Tuan Rafizan kena tanya kawan-kawan Tuan Rafizan yang cikgu-cikgu juga. Cikgu-cikgu juga tanya mereka warna apa yang mereka suka daripada pilihan warna merah, biru, hijau ke apa-apa ni. Okey, cuba buat vote. Buat vote. Okey, aku ada buat satu logo ni dengan warna yang macam ni. Korang pilih yang mana? Okey, nanti tanyalah. Oh, daripada ramai-ramai ni baru kita dapat. Oh, rupanya warna navy blue pilihan contohnya. Warna ni. So bila kita dah faham dia memang warna ni dia psikologi lah, dia ikut dengan kita dengan setiap profession jugalah.
And then brand voice, Tuan Rafizan sendiri memang guru. Brand present, dekat mana Tuan Rafizan akan sentiasa orang jumpa Tuan Rafizan. And then brand promise, brand equity dan juga brand engagement. Okay, so brand story ialah kisah di sebalik brand macam saya kata tadi. Manusia lebih percaya manusia berbanding branding. Jadi manusia lebih percaya manusia berbanding branding. Jadi mereka akan percaya kepada Tuan Rafizan sendiri. Contoh rafizan.com ataupun gurumah.com. Saya seorang guru dan rent berdaftar yang membantu masyarakat membuat keputusan pembelian rumah dengan lebih yakin melalui pendidikan dan pengalaman yang sebenar. Okay, so brand look and feel, brand bukan sekadar logo, ia termasuk logo, warna, font, gambar, style design. So yang ni semua ini yang akan membuat look and feel macam kalau kita kata jenama macam McDonald, KFC, Pizza Hut kan. Itu macam F&B. Kalau macam properties macam Sundabi, Udaland, lepas tu iProperties apa semua kan. Apakah warna dan logo mereka? Contohlah kan. Okey, contohnya kita tengok contoh macam dekat sini kan. Contoh macam dekat sini kita try type iProperties. iProperty. iProperty.com.my. iProperty.com.my. Lepas itu kita tengok yang lain juga. Apa lagi? Property biru. Ya betul. iProperty biru Property Tuan Rizal biru. kan. Dia nampak. So kita nampak dia punya warna ni apa. Warna ni kita ambil color picker ni. Color picker ni. Lepas tu kita boleh tengok page color picker, kita tengok warna ni kan. So RGB yang nampak ni color ni kan. Okay, so kalau property guru, dia akan guna warna merah. Merah. So lagi satu yang saya jumpa ialah H Prop. Jadi Tuan Rafizan guna tak H Prop ni? Tuan Rafizan guna tak H Prop ni? Saya jarang guna H Prop ni. Dia kurang sambutan di Sabah. Kurang sambutan. Yang selalu Tuan Rafizan guna? iProperty tu saya guna. iProperty dengan property guru. iProperty je dia guna. iProperty saja. Okey. So kita tengoklah. So samalah macam tu. So kita tengok property guru dia guna warna merah. Nampak dia punya branding. Tapi Tuan Rafizan nampak tak siapa owner dia? Kita tak nampak owner dia kan. Tapi maknanya macam Tuan Rafizan, kita akan buat macam gambar ni gambar guru. Nampak tak? Gambar guru. Lepas tu konten yang berkenaan guru yang cari rumah. So bila guru-guru yang cari rumah ni masuk ke Tuan Rafizan, dia akan pilih Tuan Rafizan lah. Sebab dia tahu Tuan Rafizan memang expert untuk guru yang mencari rumah. Sebab itu cara untuk kita nak positioning. Okay. So kita boleh nampak macam yang ni kan. Okay. So dia sama macam tu juga Tuan Rafizan. Maknanya kita tengok macam contohnya macam kita kata Petronas. Okay, macam Petronas. Okay, contohnya Petronas. Warna apa Tuan Rafizan kalau buat Petronas ni? Hijau. Hijau. Kalau kita pergi stesen minyak, memang warna hijau. Kalau kita pergi ke Shell, merah. Merah kan. Kalau kita pergi ke Petron, purple petrol ni. purple Okay. So color purple Okay. So okay. So nampak tak? So sama juga Tuan Rafizan. Maknanya dia brand ni kita kena pilih satu warna yang kita tetap. Satu warna yang kita tetap. Macam Petronas hijau. Macam Shell merah. Merah dan kuning. Macam Petron color purple. So kalau macam Tuan Rafizan, warna apa? Apakah warna Tuan Rafizan yang kalau orang tengok brand, sebab bila orang tengok brand, orang tak ingat brand, nama brand kadang-kadang. Tapi orang akan ingat warna. Hari tu aku pergi ke stesen minyak warna biru tu. Dia tak ingat nama. So warna tu penting untuk nak bagi orang ingat dekat brand kita. So sebab tu kita kena penting warna apa yang kita nak guna dekat kita punya website. Kalau kita guna warna tu, kita kena guna semua warna yang sama lah. Dia maksimum pun 3 lah, nampak. Kalau iProperties ni dia ada warna biru, putih dan juga color ni apa? Color orange atau color kuning
Orange kan. So biru, putih dan orange. Nampak dia ada warna lain tak? Tak banyak lah. Warna hitam lah Hmm. lagi satu untuk bawah ni kan. So warna Ah. mesti sikit. So dengan banner dan lain-lain. Jadi kita kena confirm lah. Sebab tu brand bukan sekadar logo. Dia termasuk warna, font, gambar, style dan design. Okay, kalau kita tengok dekat dia punya font pun, kita tengok font dia semua sama. Kita tengok font apa yang diguna, kita klik kat sini, what font ni, kita tengok macam property guru ni, okay, kita klik sini, kita tengok apa font yang diguna kan. Okey. Sini, so kita boleh tengok lah. Dia tak boleh nak loading pula sebab mungkin berat sikit. Tapi kalau kita tengok nampak tulisan dia tu dia guna font yang sama lah. Font yang sama. Jadi Hmm. font ni pun penting mempengaruhi uh, font font penting lah. Font mempengaruhi design lah. Pengaruhi design juga lah. Okay. So, tengok kalau shell macam ni, patron warna dia macam ni dengan font dia macam ni. Okay. So, gambar style design ini membentuk visual identity dan message yang brand tersebut nak sampaikan. Okay. So, brand look and feel suggestion untuk Tuan Rafizan iaitu warna navy blue. Sebab dia build trust dan professional, gold, premium dan authority, putih, bersih dan mudah baca. So makna kita boleh buat Sabah Home ataupun rafizan.com ataupun ataupun Hmm. gurumah.com, warna dia navy blue. Navy blue, gold dan putih. Style professional, trusted, educational, modern, property expert, personal branding. Okay, so Hmm. study kompetitor, jangan cipta dari kosong. Tengok website kompetitor, tengok offer dia, tengok harga dia, tengok copywriting. Bukan tiru, tapi tiru dan inovasi. Kita tengok dan kita inovasi, upgrade jadi 10 kali lebih power. Contohnya kan, macam Tuan Ravizan kan, ada satu macam guru hartanah. Siapa nama dia yang Ahyat lah, Ilyat lah. Siapa yang properties yang terkenal sikit Tuan Ravizan? Dalam properties, Ahyat, Ahyat. Pejuang Hartanah. Ahyat hartanah eh. Pejuang Hartanah. Dia Oh, nama. pejuang hartanah. Ah. Oh, okey. So, kita boleh ambil inspiration daripada dia lah. Maknanya kita pergi ke website dia, kita tengok dia ada website tak? Okey. Ahyat Pejuang Hartanah kan. Okey, kita tengok. Ya. Ahyatisyak.com, nampak dia punya Ya ah, Dishak. Betul. nampak dia punya nama website dia pun dah mahal lah. Ahyat.com kalau kita boleh dapat. So saya nampak macam rafizan.com pun boleh juga kalau macam tu. Sebab tu Betul. kita kena Guna tengok. nama sendiri. Ya. Guna nama sendiri kan? Ha, ha, ha. Nampak tu. Maknanya kita tengok, bila kita tengok website dia, kita akan ambil inspiration ataupun design website kita lebih kurang macam dia lah. Faham tak Tuan Rizan? Hmm. So daripada sini kita tengok macam mana dia punya ni, and then uh, daripada situ kita boleh ambil inspiration lah. Dia color merah, Tuan Rafizan color navy blue. So dekat situlah beza. Contohnya kan. Okay. So dia dah terkenal tapi tak apa, dia maknanya Tuan Rafizan fokus kepada guru. Okay, nampak ni dia punya logo. Nampak logo dia tiga sagi macam ni. Hmm. Untuk A lah ni. A Ahaya Isyak ni I lah ni. I A kan. Ah. So yang tu contoh dia. Okay. So bukan tiru. Tapi kita tiru basi. Kita tiru plus inovasi. Kita tambah baik. Jadi tiru basi. Upgrade jadi 10 kali lebih power. Okay. So yang ni saya tunjuk contoh. Macam mana saya buat untuk bisnes saya. Okay. Saya ada buat satu bisnes iaitu aset digital saya itu untuk bisnes kopi. Kilang kopi. Jadi sebelum saya nak start Hmm. bisnes saya mesti kena tengok dulu apakah big brand yang dah establish, yang dah berjaya. So saya tengok Zeus Coffee. Zeus Coffee ni saya tengok dia guna warna apa. Okay, dia guna logo macam mana. Dia punya produk macam mana. Kedai dia macam mana. So saya tengok produk Starbucks, nampak saya tengok dalam niche saya dulu, saya kaji dulu. Saya tengok dia punya warna, saya tengok dia punya design, kan, sebagainya. Bila dah dapat semua tu, baru saya akan come out dengan saya punya bisnes saya, kilangkopi.com.
Nampak tak Hmm. inspiration macam mana saya start? So maknanya Tuan Rafizan pun kena ada inspiration. Sebab tu saya selalu highlight kepada student-student dan peserta saya, sebelum kita nak start everything, kita mesti kena start with inspiration juga, daripada inspirasi. Kita inspired by what? By who? Kan? So daripada situ, barulah kita ambil brand-brand yang kita minat tadi tu, kita combine jadi brand kita. Faham tak? Itu cara untuk kita jadi unik. So contohnya macam Tuan Rafizan boleh tengok macam mana uh, apa tu ayat Isyak, dan juga mungkin lagi satu niche cikgu yang terkenal. So combinekan dua gaya ni jadi Tuan Rafizan contohnya. So jadi unik lah kat situ. So visual direction, apa yang Tuan Rafizan perlu masukkan dalam gambar, dalam website nanti ialah gambar bersama pelanggan, gambar rumah sebenar, gambar lawatan tapak, gambar seminar dan pendidikan, gambar sebagai guru dan. Uh, so gambar-gambar ni Tuan Rafizan ada tak? Tuan Rafizan? Tuan Rafizan ada Ah, tak gambar-gambar ni? gambar seminar tuh saya rasa itu tiada. Yang lain-lain tuh ada. Gambar seminar tak ada, tak apa. Tapi yang lain-lain Ah, bersama pelanggan ada. Rumah ada. sebenar ada. Oh, semua ni Ah, ada. Okey, mantap. Very good. Alhamdulillah. So yang ni yang penting lah. Okey, kalau ada. Okey, visual direction kita dah ada. So brand voice kita pula, cara brand bercakap, cara Rafizan.com bercakap. Macam mana Tuan Rafizan bercakap? Kalau macam Ayat Isyak, dia ada style dia cakap. Kalau Tuan Rafizan, macam mana Tuan Rafizan bercakap? Tone dia friendly, professional, educational, helpful, trusted. Bila cara kita bercakap ni membuatkan orang ingat kita juga. Cara tone kita bercakap ni. Okey, kita bukan hard sell. Kita bukan memaksa. Kita bukan terlalu salesy. Kita bukan janji ah, berlebihan. Kita nak bantu orang. Kita nak bantu orang. So, uh, contoh ayat, jom fahami dahulu sebelum membuat keputusan membeli rumah. Saya bantu anda memahami proses pembelian rumah langkah demi langkah. Rumah bukan sekadar tempat tinggal tetapi aset jangka panjang. Lebih kepada nak membantu. Okay. So, brand present kita pula. Okay, ini tentang brand present. Okay, brand present bermaksud di mana brand Tuan Rafizan muncul. Adakah di website, di Instagram, di TikTok, di Facebook, di WhatsApp atau di mana? Di mana yang orang selalu boleh engage dengan Tuan Rafizan. Jangan tips penting, jangan berada di semua platform. Fokus satu ke dua platform yang mudah dan senang dan ramai uh, ramai target audience lah. Ramai target audience lah. So kalau macam tu. saya Hmm. setakat ini FB dengan WhatsApp lah. Bagus, bagus, bagus. So dekat situ saja yang Tuan Rafizan boleh fokus. Dekat Facebook dan WhatsApp pun dah cukup dah. Ah, Ah, so maknanya kalau Tuan Rafizan perasan, kalau macam saya pun kat WhatsApp juga. Saya duk post dekat group, dekat community kan. Tuan ah, Rafizan pun boleh create community Tuan Rafizan. Tuan Rafizan ada buat community tak lagi? saya saya ada channel sebelum ni tapi Oh. sudah tidak aktif lah. Oh, ada channel sebelum ni. Ah, Okey. So uh, okey, so maknanya tak apa. So maknanya macam itulah. Tuan Rafizan boleh buat macam tu jugalah. Sama ada community, channel, post di WhatsApp story dan sebagainya lah. Okey. Okey. Brand promise. Brand promise ialah nilai yang brand janji kepada pelanggan. Kami bantu pelanggan faham sebelum beli, yakin sebelum membuat keputusan, elak kesilapan mahal. Okey. Brand equity. Brand equity ialah nilai brand dalam fikiran pelanggan. Apabila mereka mendengar Rafizan, macam Ahyat. Orang dengar Ahyat.com tu, Ahyat tu orang dah dapat bayangkan dia punya kekuatan brand dia. So kita nak bina macam tu juga untuk Tuan Rafizan. Ia terbina melalui konsisten menghasilkan konten, berkongsi ilmu hartanah, membantu pelanggan, testimoni pelanggan, pengalaman 10 tahun, reputasi sebagai guru dan rent. Brand equity boleh menjadi nilai kewangan. Okey. Jadi brand engagement pula ialah hubungan brand dengan pelanggan. Macam mana Tuan Rafizan dengan pelanggan? Contohnya cara reply komen, cara interaksi, cara community. Brand kuat, hubungan kuat. Okey, so matlamat jangka panjang untuk Tuan Rafizan hari ini rent.
6 bulan lagi property content creator. 12 bulan lagi trusted property advisor. 3 tahun property educator Malaysia. Macam ni Tuan Rizal, Amin. insyaAllah. Amin, InsyaAllah. Okay, yang ni kita punya direction lah. Jangka panjang kita. So sekarang ni bulan 6, 16 hari bulan 6, kita target bulan 12, Tuan Rafizan dah sampai ke property content creator. Maknanya kena start develop lah. Okay, and then 6 bulan tahun depan, 2027, bulan 6 tahun depan, Tuan Rafizan dah sampai ke tahap trusted property advisor. Lagi sampai 3 tahun, dah jadi property educator Malaysia. So lepas ni, website Tuan Rafizan, rafizan.com tu dah boleh jalan sendiri dah. Tuan Rafizan dapat collect leads. Orang dah kenal dah. Yang tu cara dia Tuan Rafizan. Sebelum ni Tuan Rafizan letih. Selalu buat run ads, dapatkan customer. Run ads. Tapi sebab tak ada branding, tak ada strategi branding yang betul, jadi Tuan Rafizan letih lah. Yalah, Jadi betul lah. Habis satu projek habis lah. dah habis lah kan. Jadi Ah, sebab tu kita perlu strategi yang kita belajar ni Tuan Rafizan. Okey. Jadi ringkasan branding, 7 komponen penting branding ialah branding positioning ada 7 komponen. Brand story. Orang lebih ingat story. Orang ingat cerita. Orang lebih tertarik dengan cerita tentang macam mana jatuh, naik, bangun, duduk dan buat lagi sampai Tuan Rafizan menjadi berjaya. Orang suka cerita perjalanan macam tu contohnya kan. And then brand look and feel, brand voice, brand present, and then brand promise, brand equity dan juga brand engagement. Jadi website direction rafizan.com bukan sekadar website listing tetapi personal branding, lead generation, education platform. Nampak tak Tuan Rafizan? Kita punya direction sekarang ni. Okay. So, lead generation, kita boleh mula dulu dengan buat free ebook, 7 kesilapan pembeli rumah pertama contohnya. So, siapa yang bagi maklumat, nama, email, nombor phone, boleh dapat free ebook ni. And then, dia akan direct WhatsApp, and then kita akan bagi consultation, and then kita akan bagi property sales lah. And then dapat property dan sales untuk Tuan Rafizan lah. Okay. So, latihan untuk Tuan Rafizan, Tuan Rafizan cuba buat latihan nanti. Okay, Tuan Rafizan buat apakah brand yang Tuan Rafizan decide. And then apakah brand story Tuan Rafizan. And then apakah brand look Tuan Rafizan. And then apakah brand voice. And then apakah brand present. And then apakah brand promise. So yang ni yang Tuan Rafizan boleh usahakan buat lah. Okay, yang ni untuk Tuan Rafizan sendiri jelas. Kalau orang tanya, Tuan Rafizan boleh bagi tahu. Brand look and feel saya ialah macam ni. Brand voice saya ialah macam ni. Dia naturally lah. Okay, so checkpoint siap untuk malam ni. Malam ini dianggap berjaya apabila Tuan Rafizan positioning dipilih. Kita dah jelas positioning kita ya, ya. untuk mana. Target market dipilih. And then brand story siap. Tagline siap. Website direction jelas. So bila kita dah jelas benda ni, baru kita akan go to next step. Nampak tak Tuan Rizal? Okay. So itulah untuk kelas kita hari ni. So yang ni saya bagi skema jawapan lah untuk Tuan Rafizan. Untuk ni kan, untuk latihan tu kan. Nampak ni. So Tuan Rafizan punya brand, rafizan.com. Dan kau. Positioning, trusted property advisor untuk guru dan penjawat awam. Target market, guru dan penjawat awam. Brand story, saya seorang guru dan RAN berdaftar membantu guru serta penjawat awam membuat keputusan pembelian rumah yang lebih yakin melalui pendidikan, pengalaman sebenar dalam industri hartanah. Brand look, professional, trusted, educational, modern property brand. Brand voice, friendly, professional, helpful, educational. Brand present, website, Facebook, TikTok, WhatsApp. Brand promise, membantu pelanggan memahami sebelum membeli rumah. Tagline, belajar sebelum beli rumah. Website direction, personal branding, property education dan juga lead generation platform. Okay, Tuan Rafizan? Okay. Boleh? Belajar. Okay. Alright. So, itulah Tuan Rafizan. Jadi Tuan Rafizan nampak tak macam mana kita punya perjalanan kita untuk kelas branding hari ni? Faham lah. Apa yang saya faham daripada branding ni sebenarnya website
tujuan buat website ni bukan semata-mata jual rumah, tapi kita jadi advisor, tawarkan produk-produk lain lagi selain daripada jual rumah. Ya, betul. Okey, maknanya kita advice kita punya kita punya prospek kita lah. Mm-mm. Okey. So untuk yang itulah Tuan Rafizan, Tuan Rafizan nampak untuk kelas kita malam ni macam mana Tuan Rafizan? Okey, okey, banyaklah dia membuka mata lah. Sebelum ni saya anggap buat website untuk jual rumah saja. Cari iklankan projek jual rumah, tapi sebenarnya banyak lagi boleh buat sebenarnya. Macam boleh buat ebook, boleh buat consultation ni. Jadi ialah dia membuka mata lah branding ni. Ah, Okey, Alhamdulillah. Okey, so dia macam bagi idea jugalah dekat Tuan Rafizan kan? mm-mm. Macam bagi idea. Sebelum ni Tuan Rafizan ingat jual rumah saja. Tengok sekarang Ya, ni Tuan betul. Rafizan, saya pun baru tahu rupanya Tuan Rafizan ada kebolehan dan minat menulis. So maknanya secara tak langsung ebook adalah salah satu lagi boleh jadi source of income lah untuk Tuan Rafizan, untuk bisnes Tuan Ya. Rafizan kan. So maknanya Betul, ke betul. arah untuk sebagai property advisor. Okay. So maknanya website ni bukan sekadar kita buat website lah. Maknanya dia kena ada strategi lah Tuan Hafizan. Dia kena ada planning step by step lah. Okay. Mungkin ambil masa sikit tapi kita buat keputusan yang betul. Okay. Ya, ya, ya. Alright. So insyaAllah so sampai kelas kita sampai ke hari ni lah sampai sekarang ni lah Tuan Rafizan untuk topik branding sampai 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 sekarang ni lah. So sebelum tu ada apa-apa lagi tak soalan daripada Tuan Rafizan? Eh, buat masa ni tiada lah. Okey. Kira jelas lah malam ni. Alhamdulillah. Okay, Ah, Alhamdulillah. Alright. So insyaAllah untuk esok kelas kita ialah untuk topik AI automation lah Tuan Rafizan. ya, ya, okey, betul, betul. AI automation Uh, tu untuk jana penulisan lah. Atau macam mana? AI automation ni kita akan guna AI macam mana untuk guna AI yang betul. Maknanya sebelum ni kita just guna secara random, kita tanya apa saja kan. Saya Hmm. akan share macam mana kita nak guna framework yang betul untuk nak guna AI supaya jawapan yang kita dapat tu lebih lebih high quality, lebih tepat, lebih lebih bijak lah kita kata. Okey, jawapan yang lebih bijak. Lepas tu, Okey. dalam kelas esok juga, saya akan share macam mana Tuan Rafizan boleh hasilkan design ataupun poster untuk bisnes Tuan Rafizan lah. Okey, okey. So macam mana kita nak hasilkan poster, poster yang ada model. Lepas tu kita akan buat copywriting juga insyaAllah macam mana nak buat copywriting yang betul. Okay, so semuanya kita akan belajar esok untuk topik AI tools kita. Okay. Okey. Okay. So, Alhamdulillah. Okay, boleh kita sampai sini je Tuan Rizal eh? Okey, baik-baik. Terima kasih, Cik. Okay, terima kasih banyak-banyak kat Tuan Rafizan sebab hadir Okey. kelas malam ini. Saya appreciate sangat-sangat kat Tuan Rafizan untuk masa dan juga komitmen. Okay, kalau ada silap dan salah kurang dalam kelas saya minta maaf lah Tuan Rafizan. Saya boleh bagi Okey. feedback untuk saya improve. Dan semua yang baik tu Alhamdulillah semuanya daripada Allah Ta'ala lah. InsyaAllah. Okay, semoga kita bertemu lagi di kelas lain. Terima kasih banyak-banyak. All the best Tuan Rafizan. Semoga berjaya. InsyaAllah. Uh, kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum. Okey. Terima kasih Tuan Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, thank you Tuan Rizal. Boleh live duduk dulu Okey. Tuan Rizal. Thank Okey. you. Saya out lah. Terima kasih. Okey, boleh live. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, Waalaikumsalam Tuan Rizal.